Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul 'azim. Ada beberapa teguran untuk malam ini. Antaranya teguran yang pertama berkaitan dengan jawab azan. Kalau diperhatikan, ramai di kalangan kamu yang tidak menjawab azan. Bila tengah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kat belakang duduk sembang dengan orang sebelah. Sedangkan ganjaran ataupun pahala menjawab azan itu sangat besar. Antara fadilat menjawab azan adalah tiket mudah untuk menuju ke syurga. Jawab azan je, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab sebagaimana Bilal azan. Jawablah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi bagi tahu, siapa yang menjawab azan sebagaimana muazzin melakukan azan, maka tempatnya adalah syurga. Simple, nak masuk syurga ni senang. Jawab azan pun Nabi menjanjikan boleh masuk syurga. Tapi bila diperhatikan tadi, Bilal azan, tak ramai yang jawab azan, hanya segelintir. Yang lain duk bersembang, duk bercakap. Bersembang daripada sebelum isyak sampailah habis witir. Bersembang tak habis-habis. Habis je salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Tu sembang, cari orang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Pusing belakang, sembang dengan orang belakang. Duk bersembang daripada sebelum isyak, sembang. Selepas Bilal azan, sembang. Selepas solat ba'diyah, sembang. Selepas antara dua salam, sembang. Sambung cerita. Okey, itu yang pertama. Yang kedua sama juga, selawat. Bilal, Allahumma salli ala Muhammad, hanya segelintir sahaja yang menyahut panggilan selawat. Sedangkan Nabi bagi tahu, bila mana malaikat Jibril membisikkan di telinga Nabi, alangkah celaka umatmu bila mana disebut namamu tetapi tidak disahut, tidak disambut dengan selawat. Malaikat Jibril mendoakan, alangkah celaka umatmu, dan Nabi mengaminkan. Maksudnya apa? Bila mana Nabi amin, makbullah. Celakalah bagi orang yang tidak menyahut nama Nabi bila mana disebut. Nak tak kita tergolong dalam orang-orang yang dianggap sebagai celaka? Tak nak. Jadi kalau tak nak, bermula esok buat yang lagi baik daripada hari ini. Boleh faham? Itu sedikit teguranlah, supaya kita dapat sama-sama memperbaiki amalan kita sepanjang bulan Ramadan. Sebagaimana yang tazkirah yang disebut oleh Ziyah tadi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, nescaya akan diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis yang lain juga Nabi sebut, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang mendirikan Ramadan, termasuklah puasa, solat tarawih, solat sunat, ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan, baca Quran, zikir, selawat. Siapa yang menghidupkan bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan
pengharapan nescaya Allah ampunkan dosa-dosanya. Jadi tak nak ke ambil peluang bulan Ramadan ni untuk Allah ampunkan dosa? Nak ke tak nak? Jadi kalau nak, buatlah yang terbaik di kesempatan dalam bulan Ramadan yang Allah bagi pada kita. Boleh jadi tahun depan kita tak bertemu dah dengan bulan Ramadan. Siapa jamin? Siapa yang jamin tahun depan dia boleh jumpa lagi Ramadan? Siapa jamin? Tak ada. Tak ada yang jamin. Umur kita tak tahu bila. Jadi di kesempatan bulan Ramadan yang ada ni, rebutlah peluang untuk meningkatkan amal ibadah dengan penuh keimanan dan pengharapan moga-moga habis Ramadan dosa-dosa kita diampunkan. Okey, jelas? Jadi itu sahaja untuk perkongsian malam ini dan teguran untuk bersama.